Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak kongsikan rahsia saya buat sambal goreng telur hancur yang mudah dan pastinya sangat sedap. Okey, untuk bahan utama 2 ulas bawang putih. Saya guna setengah biji bawang Holland dan 6 ekor ikan bilis chopper 5 biji telur ni saya pukul rata. Cili kering kisar. Kemudian saya menggunakan 1 biji bawang besar yang sudah siap dihiris. Dalam kuali tumislah bawang putih, bawang Holland dan ikan bilis. Tumis sampai ia agak kekuningan. Ni saya chopper tadi Okey, dan naik bau, masukkan cili kering kisar. Okey, kacau rata. Ni kalau nak letak banyak lagi sedap lah Kalau suka pedas boleh tambahkan lagi. Kacau sekejap, masukkan garam, perasa dan sedikit gula. Bila dah masukkan ke semua bahan, bolehlah kacau rata sampai sambal tu pecah minyak. Bila dah pecah minyak, bolehlah saya masukkan sedikit sahaja, lebih kurang dalam 1 sudu kicap lemak manis. Kacau rata. Okey, bila dah siap boleh masukkan telur. Okey, ni telur yang sudah saya pukul lah. Okey, bagi sekata kemudian masukkan dalam kuali. Biarkan sekejap, kacau perlahan-lahan supaya ianya mengeras. Bila telur tu sedikit mengeras baru kacau, tunggu sekejap, mengeras sikit baru kacau. Macam itulah kita buat telur hancur. Dan last sekali boleh masukkan bawang besar yang sudah dihiris. Okey, kacau rata. Bila bawang tu sedikit layu, boleh angkat dan dihidangkan. Resepinya mudah, ringkas. Makan dengan nasi panas-panas ni memang sangat sedap. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Bye.